guys, selamat datang ke video Faris Haziq Channel. Okay dah, hari ni saya nampak berapa kat dalam pasal. Jom kita buka ke. Wah, delivery wah. Ni mesti nanti dek mobile profile version kelima yang kedua hari. Sama depan, jom kita buka ke. Wow, macam starter deck boy ni. Lagi ya kotak. Ini fragile lah. Okay, tak betul. Wow, nampak starter deck Bubble Fire. Buka lagi. Wow, starter deck Bubble Fire lah. Ternyata. Wow, starter deck Bubble Fire version ke 5. Kita buka. Wow, starter deck Bubble Fire version 5. Okay, narik kotak dia. Wow. Wah, ada gambar fire. Wah, ni version 5. Wah, ada gambar wall fire. Dia buka belakang dia. Oh, dia bagi kotak si baik. Mesti. Kita dekat terbang. Kejap. Oh, jatuh. Wow. Wow, starter deck Frostfire. Menarik. Oh, gambar wall fire. Menarik ni. Buka okey. Oh, berat. Kita dah cek ni arena map tu. Ada arena map menarik. Wah, ada starter deck for value. Arena map menarik gambar dia ganas. Okey, jom kita letak. Okey. Letak apa kita dapat. Okey. Kita dapat kad Joker tu. Dia buat galaxy. Kita dapat bayi kembar merah. Lupa kita boleh ambil gambar. Kita dapat bayi kembar biru. Kita dapat Adudu. Kita dapat Juggernaut. Kita dapat Jagara. Kita dapat Retaka Gamma. Kita dapat Captain Besar Vagoba. Kita dapat Captain Kaizo. Kita dapat Mas Mawais. Kita dapat Panglima Parapi. Kita dapat Yaya Danjing. Kita dapat Feng. Kita dapat Max Mana. Kita dapat Juggernaut. Kita dapat Kaizo Topeng Jiga. Menarik kat ni. Starter deck Bubble Fire lah guys. Kita dapat Awesome Air. Kita dapat Awesome Daun. Kita dapat kat Bubble Api. Kita dapat Mecha Prop. Kita dapat Bubble Fire. Wow, menarik. Kita dapat Bubble Ice. Kita dapat Bubble Blaze. Wow. Ada kat Bubble Boy starter deck Virtual 5 aja sebalik bagi dia kotak tak bergambar. Okay. Narik grafik dia. Okey. Cuba kita tutup balik. Okey. Kalau tak nak kemek, kena betul-betul tutup dia. Okey, dah tutup. Okey dah. Sampai sini video kita. Okey. Kalau ada dia nak beli starter deck ni, abang tak pasal dia jual lagi ke tak. Harga semua okay, tak pasal dia jual lagi ke starter deck. Abang beli kat Carousel. Okey dah.
Kalau dia nak beli Saturday Bomb for Fire ni, dulu harga dia RM19. Tapi kalau harga dia RM19 sampai persen je. Okay, sampai sini video kita kena bas semua bas. Assalamualaikum, terbaik. Yes. Ni starter lupa ada sambungan. Ni starter deck ni abang dah 2 tahun dah ya ni barang purba. Okey. Ni starter deck ni harga, kalau dia nak beli harga dia RM19 sampai persen. Macam kau rasa abang tak pasal jual lagi kita tu lah. Sampai sini je video kita kena bas semua bas. Assalamualaikum, terbaik. Yes.